Pakai macam serum yang lain juga, tak payah cuci. Sama ada pakai siang atau malam, pakai macam biasa. Kalau siang kita pakai dengan sunblock, malam kita turun tidur. Dan siang kalau you nak make up, pakai sebelum make up, lepas tu dah bersiaplah dia. Okay, yang ni adalah serum kapsul pertama. Dan cara nak pakai simple saja. Bila you dapat ni, koyak di bahagian tepi. Koyak, dan tekstur dia memang akan keluar dalam bentuk kapsul. Bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan. Bila dapat macam ni, macam mana nak activatekan dia? You all kena guna toner. Okay, toner. Ataupun you all boleh guna air biasa. So nampak tak? Richard kat beg kuning. Dan Alhamdulillah, kalau you all tengok, dia start produk ni dah start masuk dekat drugstore. Tapi apa yang membezakan ialah, kalau you all beli kat TikTok ni, dia siap dapat dengan apa? Macam-macam harga lagi murah. Pakai kat dahi, pakai kat bawah mata ni. Apa function dia? Dia bantu meringat, dia bantu untuk mencerahkan, menghilangkan melasma, kulit kusam dan jerawat. Dia bantu untuk mengajarkan kulit. Pipi kita lebih tong-tong-tong. So, bagi yang tak tahu, saya dah 52 tahun ni keadaan pipi saya. 1, 2, 3, 4, 5. Toing. So kalau nak, yang ni adalah serum kapsul pertama di Malaysia. Dan lagi satu kita take note, ialah dia sesuai untuk semua jenis kulit. Dan dia ada kelulusan KKM. Saya nak bagi awak tengok juga. Bagian macam nak tengok lepas pakai dia macam mana. Ni saya tunjuk kulit saya. Nak kulit yang putih sekata tanpa bedak, foundation atau concealer, dapatkan serum kapsul pertama di Malaysia. Yang ni. Okay, saya tunjukkan you. Ni. Okay, bye. Assalamualaikum.